Assalamualaikum. Saya demo ada ingat lagi masa tu. Masa kita mari review di Bukit Bakung. Ada kedai go tu so, kedai beki talipong. Kedai beki talipong, lepas tu ada kedai guting. Jadi lepas ada hari tu ada kita tak main mari Pak Yo. Jadi hari ni kita nak mari tanya selepas pada kita buat video, buat konten turun dalam sosial kita lah. Lagu mana tak kesal? Bila kita pun masih ingat kau sahabat kita. Mari hari hari ni betulan nak naik Malaysia. Baik go. Lagu mana lepas ada kita buat konten banyak bulan, tahu lah. Dalam 4 bulan 5 bulan. Tu. 4 bulan 5 bulan. Lama kau dah. Tahu apa? Kau temu. Wallet tu. Wallet tu lepas 5 bulan dah jadi dah. Selama dah. Lagu mana lepas ada turun konten kita gitu. Ya, kat dia mau buat gitu tu. Jadi maju lah sikit udah tu orang mari kata. Ada? Jadi dia mau tanya tu. Kita tengok Alex Klik ke apa mari Mari dah. Mari Alex Klik lah dah tu. Ya. Jadi dia ni sahabat lama kita ni. Sahabat lama kita. Kita asal orang Bukit Bakung. Sekarang ni kita duduk kampung kita dah. Ni saya kampung kita. Lepas ada ni, betul tak? Kita tanya sore lagi. Abekan kita. Dengan guting. Ada luka dah. Luka. Lepas ada buat klik kita. Ada hak demo ada tahu dia tahu. Jadi tahu dah. Bukan macam tu aman dah tapi yang tengah klik tu terjun ni kedai tu. Jadi siapa-siapa nak mari guting tu boleh marilah Bukit Bakung nak pergi terosak. Boleh nampak orang guting. Kemah rambut. Kedai dia sini bang. Mari bang. Kita buat video ni kita buat sebatang kalau rupanya. Mari bang. Dekat agak proses sikit dah. Duduk dalam Bukit Bakung. Sekarang ni suasana Bukit Bakung, kampung asali kita. Orang Bukit Bakung tu. Ni. Jalan dia. Siapa mari lepas ada apa dia panggil? Tafilak, Faidang. Di dalam 2-3 kilo dah. Lepas tu sembok yo. Ni. Nampak duduk sebelah kiri kalau siapa nak ada Facebook ni. Ada guting rambut. Ni sembok yo ni. Tengok malak dah. Ni jalan ada lagi Facebook ni. Jalan ni. Agar video kita mudah-mudah. Okey, kita masuk kali lagi. Nak pesan apa lagi kan? Kalau orang nak packing rosak. Harga terik tak nak packing sana? Harga tu tak sesuai dengan kedai lain lah harga tu. Lepas tu dia tu 500 semua hok mai beki rosak berapa dah. Mana silap kita minta maaf lah. Tapi ada kapur tu lepas dah lah hati hijau baik ni. Dah. Itu ada payah mana? Ada juga ini customer tak puas dengan beki dah. Ada. Tu minta maaf selalu dalam video ni ya. Ya orang ni banyak rasa lah. Tapi kita mudahlah pesan dulu lah. Ada apa kita dulu hak beki ni harga apa tu baik ana. Beki tu. Ya dah ada mau tukar apa-apa kita bayar harga awal. Harga siap. Ya dah. Sekarang ni mana tu? Ada orang tak puas dengan projek. Ada? Ada orang tak puas dengan kamu. Ada. Ada lagi dah. Mari dekat dia tu. Mari kita dekat hati kemah bang. Nama Abekang eh? Lekan. Abekang. Lepas tu nak pesan siapa nak guting boleh mari ikut aku. Boleh lagi. Boleh mari. Ya. Harga Biasa tu. biasa tu. Biasa berapa dah lupa bila. 50. Asal weru naik belakang. Baru 60. Langsung sama ada 50 40 kita. Rata-rata projek biasa-biasa 40 40 50. Ha. Pelik sikit agak naik pula kok yang pakai masuk lah. Kita masuk. Baik kan? Siapa nak guting rambut, nak beki talipong boleh mari kat kedai ni di Bukit Bakung ni. Kita tunjuk belakang dah awak-awak ni. Lepas tu ada masa apa dah? Kita pun nak pergi Malaysia ni. Aku dah kata mari. Kat ni dulu. Assalamualaikum.